Setiap tahun kita akan ke sini lah. Dia acara tahunan kita orang. Kita dah ada tujuan nak beli apa kat sini. So nanti korang tengok lah, okay? InsyaAllah. Okay, kita dah jumpa booth girls. Korang beratur korang nak masuk dalam ni. My god. Tengok packaging dia comel kan? Cantik guys. Wow, so pretty. Comel weh, dia bentuk love. Comel gila. Ha. Cute. Wow. Sekarang ni kita tengah cari tudung untuk Umi and Cik Amy, which is kita orang punya makcik. Ha? Tengok yang ni. Cantik. Weh, murah weh, 400. Bawal. Okay, so kita nak gambar dengan Aisyah. Okay, let's go. So, 1, 2, 3. Lagi. Tada. Dah. Bye-bye. Okay. Okay, hi guys. Cantik. Coba kita. Korang penat hiking. Okay guys, so currently dah pukul 1.35, almost pukul 2 pagi. Okay, penat pada. Okay, bye. Okay guys, so sekarang kita orang dekat tempat photoshoot. Yang tak ada baju, jangan berhutang. Itu yang terbaik. Boleh lagi guys untuk anda ajukan sebarang hospital lah. Bentuk hospital contoh 2 jam 40 minit. 2 jam. Hi guys, so sekarang ni kita dah dekat Manjung. Kita dah selamat sampai pukul 7.30 macam tu kot. Mencari baju untuk atuk. Apa ini sah? Bayang katuk. Bayang katuk. Bayang katuk. Macam apa? Betul. Bayang apa? Kau baju tu. Ya, kita kali. XL mak? XL lah. XL? XL tak besar? Tak besarnya. Masih mencari baju atuk. Sebab okey lah, 149. Kain pun sedap je, tak panas. Kakak rasa atuk boleh ambil warna grey kot. Mama suka yang mana? Dua-dua suka? Opah dah small, tak boleh pakai XL dah. Okay, so sekarang kita tengah tunggu Opah try baju. Nanti korang tengok, okay? Nanti korang tengok Opah sesuai yang mana. Okay? Comel, ni saiz apa ni? 2XL. Sumpah cantik korang. Apa tu? Cantik. Boleh masuk. Cantik gila. Beli kasut pula. Korang, so kita dah settle payment Opah punya beg raya. So next kita nak pergi beli barang-barang semperway. Mama ni nak beli kurma untuk atuk. Atuk suka. Atuk kan suka makanan macam ni. Sebab yelah, biasalah orang tua kan. Opah buat keria. Opah. Oh. Opah cenari sikit. Ya Allah. Aduh. Wih. Rempah-rempah time. Wah, kat sini punyalah banyak. Ya Allah. Kat sini punyalah banyak weh. Allah. Kat
Selayang tak ada macam ni pun. Nak buat semperit. Ada tepung custard, tepung jagung lagi. Telur lagi. Cherry. Cherry. Okay, so kita kena ada butter 250 gram. And then kena ada Iki nak try bubur nor yang mala ni. tengok opah tu. Tengok tu. Suka jalan sampai hilang. Okay, kita nak bayar. Nari sikit. Lagi. So sekarang ni kita dah start buat semperit. First korang bubuh ni 200 butter Okay. Okay, korang hancur-hancurkan macam ni. Sebenarnya dia keras lagi. Kakak tengah masak. Mama je lah suka petik. Abang Proton mesti suka. Okay. Okay, so tadi Adam dah pecahkan telur. Ni masukkan satu telur kuning. Okay, kita korang kacau tau. Kacau sampai sebati. Kacau. Dia cara pengandung kan? Okay, so ayak tepung. Bubur satu esen vanila. Dan kacau ais tu. Wah, Atok pakai baju baru. Atok, baju next. Ini baju Iki pilih. Tadi kakak pilih. Belanja tu. Atak tengok ni. Korang bubuh sikit je. Tepung dia. Ini guys, tangan orang yang sebenar. Ini tangan legend ni, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur punya tangan ni, ya Allah. Semoga semoga tangan ni sampai bila-bila boleh buat semperit ni, ya Allah. Sedap koma. Mai kata sedap. Sedap. Yeah. Ni kita buat Demo. Dia ni buat macam ni. Bunga. Bunga. tekan ke Ni ke nak ni. Nak bunga ni ke nak bunga ni. Okay, hi guys. So kita dah start buat Semperit. Mama millennial lah. Lagu dia? Baba. Baba. Sekian. Baba. Korang ada macam bau something. Weh. You weh? Macam ada bau kambing. Bau busuk sikit. Asyik tak mandi. Cantik kakak. Masuk dalam blog. Oh. Tengok Tak kuah. Iki punya macam Maggi. Lepeh. Mana yang mana? Ini. Kita nak beli. Diorang ada mesin kot. Mesin. Weh, kenapa tak jadi? Kenapa lepeh? Dia panggil untuk jerit je. Boleh. Kakak nak masak dalam air. Halo. 1.09. Tambah lagi sikit. Mama nampak ni. Oh, hari tu yang Iki buang je. Itu dekat phone-nya. Nepi Kita nak try buat satu. Kereta kecil warna merah. Wow. Thank you guys. Ada buat. Tu kaya lagi. Okey, korang tengok tu. Wow. Tak nampak pun. Perang. Komennya. Kalau korang cakap lah, hai kita masuk vlog ni. Ya, hari ni lah. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Ya Allah. Ya Allah. Sorry tak. Ingat Datuk Allah. Nampak tak center kak? Sorry tak datang tadi. Malam lagi saya ambil daging dengan si awak. Semoga awak dia makan rezeki. Ayah ikut kita lah. Ya ke?
Ayu wa fikum minnina. Korang tengok ni Cik Nana goreng ketam. Banyak gila. Kita orang memang every year memang akan ada ketam. Time malam pengumuman raya Selalunya macam tu lah. Wah sedapnya. Okay, so tinggal sikit je lagi. Rendang kita, rendang daging. So this is rendang daging. Okay, hi guys. So sekarang dah pukul 7.12. Tapi kita orang tengah tunggu untuk Hena. Berinai. Bukan kuih. Kuih apa yang namanya? Seperik. Kuih seperik. Korang tengok ni. Inai kita comel tak? Megan? Croquette. Hari ni kita akan main Mercun Merdeka. Okay. Merdeka, bateri, mercundas. Lagi apa lagi? Bombardino. Bombardino, Thunderclap B. Okay. Happy Boom. Okay. And let's go. Apa lagi? Apa tu? Black card? Apa tu? Apa kecil? Cita, salam tak? Cita. Oh, salam tak? Atuk, salam tak? Atuk, salam. Aku dapat. Terima kasih Allah. Syurga buat kalian. Tu, baru cai tu. Duit lain kakak pula. Oh, ya Allah. Ayah bagi pahala lebih sikit. Malam ni pahala lebih Dik. By the way, comel Atuk punya bunga pula apa? Lampu. Oh, solar. Weh, tak tahulah nak. Perantau di kota. Lah ke desa berhari raya. Bila? Ah, ya Allah. Nak buat love pasal. Nampak. Macam ni ha. Tak jadi. Allah. 5. Hola. Hey. Tengok tu. Apa main dulu. Selamat Yan. Oh, dah habis. Ayan, cantik. Kamu tu nak ambil result SPM, nak naik pentas. Ambil, bukan yang ambil SPM. Amboi.
Kena orang mesti kena saman tau. Adu lah. Ada aduh tu. Perang pula. Atut. Lucu dia mana. Hari Raya. Ada duit raya beranda. Siapa nak duit raya beranda? Raya. Gestrip. Raya. Kesan macam roket guys. Koyak guys. Ya Allah. Macam tak nak je. Ada. Kenapa kakak nak duduk? Kakak hormat. Mama ni ada. Hormat tau. Nanti orang komen. Rahimah masih salah silap. Esok mak minta mari. Alah, tak nak hantar mak Amal ni. Apa ini mama nak kita balik. Cantik Anak bongsu cepat ah. Hello. Ngada.